ketika aku berdiri di hadapan pintu neraka, ternyata kebanyakan orang yang memasukinya adalah kaum wanita. Hadis ini pun kita dah hurai hari itu dah. Dalam neraka ini yang banyak kaum wanita, dalam syurga yang banyak orang miskin. Kepanasan api neraka, hadis riwayat Imam Muslim. Api yang dinyalakan ini oleh anak Adam, api yang kita pakai di dunia hari ini, adalah 1/70 dari kepanasan api neraka Jahannam. Api di dunia ni nak dibandingkan dengan api neraka tu 69 kali lebih panas api neraka berbanding api di dunia ni. Api di dunia ni pun dah sangat-sangat panas dah. Yang api neraka tu 69 kali ganda lebih panas. Para sahabat berkata, demi Allah, dengan kepanasan ini pun sudah memadai wahai Rasulullah. Para sahabat Nabi pun cakap, "Oi, panas yang ada kat atas dunia ni pun dah cukup dah. Ini pun dah panas sangat dah ni." Baginda bersabda, "Sesungguhnya kepanasan api neraka Jahannam melebihi kepanasan api ini sebanyak 69 bahagian. Setiap satu bahagian kepanasannya sama dengan api ini." Jadi nak cerita, api neraka ini 69 kali lebih panas daripada api yang ada di dunia. Punya panas. Begitulah secara ringkasnya gambaran neraka mengikut hadis-hadis. Kita ulang sepintas lalu. Dikatakan dalam neraka ini tadi, siapa yang bunuh diri dia akan buat benda yang sama. Dia akan bunuh diri dia balik dalam neraka tu macam cara dia bunuh diri dulu. Kalau dulu dia terjun bangunan, di dalam neraka pun dia terjun bangunan lah. Dia akan rasa sakit tu selama-lamanya. Kecuali orang beriman. Kalau Tuhan terima dia sebagai orang beriman, lama-lama dia akan masuk syurga juga. Kalau Tuhan tak terima, selama-lamanya lah dia bunuh diri. Dan penjaga neraka ini, kalau mengikut hadis, nama dia Malaikat Malik. Kemudian sebelum masuk ke neraka, semua manusia dan jin ni akan lalui satu titian. Titian ni dia duduk di atas neraka. Nak lintas titian ni susah. Nak lintas titian ni susah. Salah satu sebab dia, dari dalam neraka tadi dia ada besi pengait. Besi pengait dan berduri. Dia tarik orang supaya jatuh. Orang yang masuk neraka, orang beriman, ada satu bahagian yang tidak akan dimakan oleh api neraka, iaitu kesan sujud. Kesan sujud yang kita faham, dailah kan. Kemudian neraka ni pula, dia daripada atas ke bawah dia punya kepanasan lain-lain. Tempat yang paling atas tu panas dia kurang. Tempat yang paling bawah sekali yang ada jurang-jurang, lubuk-lubuk tadi, itu yang paling panas. Dan akhirnya tadi kita tengok nasib bapa saudara Nabi Muhammad. Di mana dia berada? Abu Talib, Sayyidina Abu Talib ini dia berada di neraka yang paling cetek. Sungguh pun cetek, sungguh pun kurang panas. Tapi neraka itu kalau letakkan kaki, otak mendidih. Di situ siksaannya. Wallahu alam. Jadi tamatlah gambaran neraka mengikut Al-Quran dulu. Dan hari ini gambaran neraka mengikut hadis-hadis. Banyak lagi hadis-hadis ya. Tapi hadis-hadis yang lain pun lebih kurang macam inilah cerita dia. Kita ambil yang kukuh kali ini, iaitu hadis riwayat Imam Muslim. Seterusnya, kita tengok pula gambaran neraka dalam agama-agama lain. Agama lain dia cerita tak tentang neraka? Sebelum ini kita cerita syurga mengikut agama-agama lain. Ada yang nak sama dengan syurga dalam Islam, dan ada syurga yang lain cerita dia. Tengok neraka pula. Dalam agama Kristian, mereka pun percaya syurga dan neraka. Saya ada petik beberapa ayat daripada kitab orang-orang Kristian dan orang Yahudi ya, iaitu kitab Bible. Yang pertama daripada Injil Matius.
pasal 5 ayat 22. Dikatakan diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi gambaran orang Kristian tentang neraka ni sama macam kita lah. Neraka tu dia marak menjulang, dia sentiasa menyala. Satu persamaan. Yang kedua, dikatakan dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Api neraka ni kalau ikut gambaran Kristian dia tak pernah terpadam, sentiasa menyala. Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua penipu, mereka akan dapat bahagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Jadi mereka pun percaya neraka ni macam yang kita percaya juga. Siapa yang buat jahat ni tadi akan masuk dalam lautan api. Kita bayanglah laut punya luas, lautan api dan lautan belerang. Dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 15, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Samalah tu. Dalam Injil Matius ayat 25-30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Ni siapa yang buat kesalahan, yang Tuhan kata dia ni orang tak berguna, dia akan masuk dalam api neraka. Dan neraka ni tempat yang sangat gelap, paling gelap. Dia kata tadi kegelapan yang paling gelap. Jadi ada persamaan juga dengan kepercayaan orang Islam. Kita kalau rumah terbakar, anggota bomba kata kalau kita duduk di tengah api tu, dia akan nampak hitam. Sebab dia terkepung dengan api. Kita duduk sangka nampak merah kan. Dia bila kita dikeliling oleh api, dia jadi hitam, gelap sebenarnya. Dia bukan merah, gelap. Jadi neraka tu macam tu. Tambah di jurang dia tu, dahlah di jurang, dibakar oleh api yang hitam. Api itu hitam neraka tu. Dalam kitab Yesaya pasal 66 ayat 24, di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, maka semuanya akan jadi kengerian bagi segala yang hidup. Dia kata dalam neraka ni ada ulat-ulat. Nak siksa kan ulat-ulat. Kalau ikut hadis-hadis yang lain, dalam neraka ni macam-macam serangga lah. Kalau ikut kitab Bible, dia kata ada ulat-ulat dan api dia tak padam. Jadi sedikit sebanyak gambaran neraka mengikut ajaran Kristian ni ada persamaan lah. Ada persamaan lah dengan kita. Bagi penganut agama Kristian, mereka percaya neraka ni ada tiga lapis. Lapis yang pertama ni siksaan yang paling kurang. Lapis yang nombor 3 tu siksaan paling teruk. Gambaran dia lebih kurang sama dengan orang Islam tadi, yang kata neraka cetik, neraka dalam jurang kan. Peringkat kedua, bahagian tengah. Bahagian tengah neraka ni siksaan dia lagi teruk daripada bahagian cetik. Dan peringkat yang paling bawah disebut sebagai jurang tak berdasar. Satu jurang, tapi jurang ni dia tak tahu sampai ke mana. Dia jurang tapi tak tahu sampai ke mana punya dalamnya. Jadi ada persamaan juga sikit-sikit dengan gambaran daripada hadis dalam Quran. Neraka ni dia ada lubuk, ada jurang dekat bawah dia sekali. Dalam agama Kristian pun dia percaya macam tu juga. Ada satu jurang tak berdasar. Dia kata di jurang tak berdasar ni ada api, ada belerang dan manusia direndam dalam tu. Di situ juga iblis punya tempat.